dulu radio-radio Korea tak main lagu Malaysia. Bermakna industri ini sebenarnya menjana pendapatannya bagus. Kalau kat sini, cuba you tunggu producer, tengok muka producer macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya DJ KZ Ahmad dalam satu podcast yang dibawa oleh Trendstock Kreatif Sdn Bhd bersama dengan branding partner mereka Nineflix, dan inilah dia Nada dan Nostalgia. Okay? Dan ini kita bercerita ni tentang orang kata dunia arti, dunia seni yang bermula daripada idea yang kecil ke platform yang besar. Baiklah, setiap kejayaan yang kita nampak hari ini pernah bermula dengan satu idea yang orang lain tak nampak. Kadang-kadang idea itu datang dari pandang kecil, dipersoalkan, malah ditertawakan. Jadi, tapi beza antara mereka yang berjaya dan mereka yang berhenti hanyalah satu. Mereka terus jalan walaupun tak nampak penghujung. Selamat datang ke Nada dan Nostalgia, tempat kita selama ini yang kita nak selam bukan sekadar kenangan, tapi perjalanan yang membentuk siapa kita hari ini. Yalah, kepada semua yang berada di Trendstock TV dan berada di live, okay, terima kasih diucapkan. Hari ini kita bersama dengan seorang yang bukan sekadar membina platform, tetapi membina peluang untuk ramai orang berjaya. Daripada kosong hinggalah lahirnya satu nama yang mula dikenali, Nineflix. Kita bersama dengan pengasasnya sendiri. Dan ini dia, Raden Rosli, ataupun dikenali di Malaysia Tok D. Dan pada minggu lepas memang kita pernah bersama dengan beliau yang memperkenalkan, inilah dia antaranya orang yang pernah berada di dalam kumpulan Sting. Pemain gitar kumpulan Sting dulu, kan? Ya, betul. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ini sesuatu yang mungkin membuka minda, buka mata kepada semua yang bersama kita. Okey, baik Tok D, silakan. Kalau saya tanya Nineflix, ini lahir dari mimpi atau dari desperate moment dalam hidup? Wah, itu dia. mencabar soalan. Dia ada mimpi-mimpi je ke, ataupun dia datang daripada perasaan yang tertekan? Desperate, macam mana tu? Punca dia sebenarnya Netflix ni. Kita ambil contoh tu daripada segi masalah-masalah yang berlaku dekat dalam industri kreatif. Bukan kat Malaysia je. Satu dunia benda yang sama berlaku tentang royalty, kan. Jadi kita nak buat benda ni, platform ni sebagai satu ekosistem, supaya kreatif industri tu duduk di dalam ekosistem. Jadi macam apa yang saya kata tadi, kalau dulu dalam industri muzik, royalty datang dari satu perbadanan yang telah pun ada di Malaysia berpuluh-puluh tahun. Tapi ada satu je. Betul. Ada satu je. Dan Tok D cuba menumbuhkan Nineflix ni untuk semua dapat rasa selain daripada yang itu tetap ada. Yang ini pun yang baru untuk menambah ekonomi. Betul. Jadi dengan cara Nineflix. Maka apa itu Nineflix? Okey. Saya tambah sikit. Okey. Kalau yang satu yang badan kolektor tu, dia memang khas untuk collect royalty dengan lagu ataupun lirik sahaja. Betul. Bermakna dengan Nineflix kita tambahkan lagi bahan-bahan tu. Okey, kita involvekan sekali semua pemain-pemain industri supaya mereka dapat rasa. Sebelum ni cuma yang komposer je yang merasa, penulis lirik yang merasa, artis yang menyanyi pun tak rasa. Okey. Jadi kita gabungkan sekali. Contoh dia penulis skrip drama, filem, pengarah drama, pengarah filem, okey, dan semua-semua yang terlibat dalam industri itu. Contoh dia kalau
setakat kreatif industri ni bukan sekadar drama, filem, lagu, apa semua. Kita ada konsert, kita ada advertising, kita ada promotion, marketing semua kan dalam bidang periklanan. Jadi kita gabungkan di dalam satu ekosistem ni. Jadi bermakna besok kalau karya-karya yang didaftarkan di bawah Netflix punya super app, bermakna dia orang dah boleh dapat royalty dengan telus dan jelas. Kita tak payah nak appoint orang lain untuk collect every year nak bayar ke, tak perlu. Bermakna dia akan dapat real time. Tapi di dalam super app kita nantilah. Itu yang roadmap kita yang kelima lah. Sebelum ni kan, sebelum kita membina komuniti kita dulu. Bermakna bila dah cukup komuniti kita dah besar, kita dah kuat, baru kita akan lancarkan super app tu. Jadi bermakna kalau perbadanan yang untuk kata tadi collector tu hanya untuk mereka terlibat dalam lagu saja kan? Dari segi pencipta lagu, penulis lirik dan juga label. Penyanyi tak termasuk tu tak? Penyanyi tak termasuk kan? Jadi kelebihannya itu hanya untuk yang ada terlibatlah dalam lirik, ada buat cerita lagu dan juga syarikat yang publishing lah. Jadi bagaimana dengan penyanyi? Bagaimana dengan pemuzik? Kan? Ketinggalan lah kan? Tapi dengan adanya Netflix, perbadanan tu tetap tidak tergugat lah. Jalan macam biasa kan? Tapi ini akan melibatkan semua yang ada dalam pemain industri. Dan termasuk juga bukan sekadar pemain industri, mereka yang ingin join community pun akan mendapat. Dia dah join community dan dia menghasilkan produk dia. Dia akan dapat. Bermakna siapa yang menjadi community tetapi dia tak ada menghasilkan produk, bermakna dia sekadar community saja. Yang membantu community kita jadi kuat dan berkembang kuat. Tetapi dia tak ada produk, tak ada produk, boleh. Tapi yang ada produk dia akan dapat ada kelebihan lah. Ada kelebihan. Itu dia. Jadi kalau anda ada produk selama ni tapi terpendap, boleh bersama dengan Netflix. Boleh bersama kita. Daripada basking kat luar tu tak dapat apa, cuma dapat orang sumbang kan. Jadi rekod basking tu, buatkan episod-episod dia, lagu-lagu apa yang dia main. Tapi dengan syarat lagu sendirilah. Tak apa, lagu orang pun boleh, tapi kena ada syarat dah lah. Syarat video dia orang tu. Video yang masak pun boleh. Yang masak. Yang nak perkenalkan macam mana nak buat menu ini. Betul. Kan? Macam mana nak susun makanan-makanan ni, itu semua ada kreatif industri sebenarnya. Betul. Jadi bila dengan Netflix ni kita akan besar, kembangkan lagi kan. Baik itu dia. Jadi itu jadi idea yang timbul lah bermula daripada yang pertama kita cakap tadi, masalah royalty tu yang hanya pada tertentu saja, tapi ini pada semua boleh dapat. Semua dapat. Itu dia. Itu adakah ini memang dirancang, memang terancang daripada dulu, daripada tahun dah terancang benda ni sebenarnya? Rancang tu taklah, dia sebenarnya idea ni datang dalam 2 tahun ni. 2 tahun sebelum tu kita mendengar masalah aje. Jadi solution dia apa? Buat apa kita nak memekak-mekak kat luar tu, tentang royalty tak adil, berapa, tak bagi berapa, semua kan. Tu buang masa semua tu kan. Lebih kita buat benda macam ni akan datang daripada kita nak apa orang kata apa, mengoyang-ngoyang kan. Untuk 2-3 tahun akan datang, kita start daripada sekarang. Bermakna tak perlu risau lagi lah. Tak payah risau lagi. Ada produk aja, join je. Masuk. Bermakna kalau orang suka dengar, orang suka subscribe, you dibayar. Saya dapat tangkap. Dapat tangkap. Macam mana perjalanan dia tu? Betul. Sejak sekarang ni kalau kita tengok ada wayang online. Betul. Lagu online. Kita boleh klik lagu, dengar. Tetapi macam mana keuntungan di sini rupanya begitu. Faham Setiap kan? pendengar Asia, kita tak cerita dunia lah. Kita lalu besar jauh kan. Kita cerita Asia je. Tak ada negara yang tak ada muzik. Betul. Tak ada negara yang tak ada drama, filem, apa kreatif industri, tak ada. Mana semua negara kita boleh invite dia orang datang untuk join kita punya platform. Kita punya super app semua kan. Bermakna kalau lagu-lagu dia orang tu disukai oleh orang ramai. Tapi zaman sekarang ni bila adanya social media yang lagi-lagi terkini ni kan, bermakna lagu Malaysia pun orang Korea dah boleh nyanyi sekarang. Yalah, betul. Tak macam dulu, hanya dekat radio. Dulu radio Korea tak main lagu Malaysia. Bukan Korea aja, Indonesia pun sama kan. Bermakna dia orang sekarang dah terbuka luas. Bermakna dia orang sebenarnya suka dengan lagu Malaysia. Dia sebenarnya, dan Malaysia pun banyak menyanyikan lagu-lagu dia orang. Bermakna dah terbuka benda tu. Jadi
Jalan terus je lah. Jadi Netflix ni memberikan ruang dan peluang juga kepada mereka yang ada konten. Betul. Daripada ianya diluput dan lupus, orang sekali tengok aja, lepas tu lama-lama dia jadi dia boleh masukkan balik semula dalam Netflix ni untuk balik. orang klik aja dia dapat. Klik aja dapat. Macam tu Orang subscribe dia dapat. Ya. Tapi adalah bila dia subscribe tu adalah charge yang tertentu kan. Yang bayaran mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Bermakna dia boleh buka spot kita apa yang dia nak tengok je. Dan dia boleh shopping kat situ juga nanti apa yang dia orang nak beli dalam kita punya marketplace kita. Nak beli rantai jam ke yang dia minat kan. Dalam tu semua terbuka. Jadi Netflix bukan sekadar untuk industri lagu, filem semua kan, terbuka kepada semua. Ada marketplace juga Ya, ada marketplace juga. Shot tu. Bro tahu tak? Industri kreatif ni dekat Malaysia kan, setahun dia orang punya purata punya pendapatan makan bilion. Ya. Kalau contoh dia kalau kita gabungkan Malaysia Indonesia untuk satu tahun, kita dah boleh capai dalam berapa bilion USD kita tahu. Dia punya pasaran pendapatan purata dia tahu, bukannya setakat sikit-sikit. Bermakna industri ni sebenarnya menjana pendapatan yang bagus. Tapi kena buat benda yang betul lah. Projek yang betul apa semua kan. Janganlah kalau kita dapat investor lepas tu tak buat projek apa semua, itu memang jadi lain lah kan. Kena buat bersungguh-sungguh. Jadi benda tu kita akan dapat. Ni sebagai contoh lah kan. Ambil contoh lah. Mungkin lawak sikit lah. Selalu kita tengok orang buat kuih kari puff yang padat, isi cantik, sedap semua kan. Ada video kan. Ada video. Jadi dia videokan tu untuk orang tonton macam mana dia buat. Ada keluar di YT Okey, jadi dengan video tu pula nanti dia boleh hantar kat sini. Sekarang ni kalau ada yang pandai macam mana orang buat kari puff oksigen kari puff oksigen kembung apa semua, tapi bila makan dalam angin kosong. Kalau ada video tu hantar kan, dah siap konten tu hantar kan, kreatif lah tu kan. Dia boleh buat itu dia kan. Jual satu kari puff angin tu RM12. Makan kosong dalam kari puff oksigen je pergi. Itu tak lampau kreatif tu. Itulah dia kan. Itu contoh. Jadi banyak bagus konten tu. Bukan jual kari puff, dia ambil dia dapat video tu je. Dia jual, dia tonton, dia pertonton kepada orang cara buat kari puff oksigen. Kan. Contoh kan. Jadi orang subscribe nak tonton, dah masuk kat dia royalty-nya. Contoh. Betul. Itu dia Itu bagi yang nak faham betul-betul kan. Betul. Okey, baik. Jadi kalau dalam perjalanan mengadakan application macam ni, aplikasi ni jadi dalam fasa awal, ada cabaran paling gelap yang pernah buat founder sendiri rasa macam give up bila itu biasa. Okey. Untuk membangunkan sesuatu perniagaan ke atau apa-apa bidang-bidang macam ni melibatkan kerjasama, itu biasa. Kena tinggal biasa. Kena khianat dalam perjalanan biasa. Kena naya pun biasa. Kena tipu pun biasalah. Tak masalah. Itu semua adalah yang kita perlu hadapi. Bukan semua orang buat benda tu hari ni buat terus jadi. Tak nampak lagi benda tu berlaku kan. Malah sekarang ni platform-platform besar yang kita ada kat luar tu pun, founder diorang pun pernah kena tinggalkan oleh partner-partner diorang. Itu nak ada soalan tajam macam tu. Ya, kalau nak cerita kan. Kalau orang yang luar yang tengah berjaya sekarang, saya boleh dah sebut nama, tak boleh tak tahulah kan. Contoh ada macam Jack Ma apa semua dulu. Partner dia sendiri pun tinggalkan dia juga masa dia nak membangunkan apa yang ada sekarang ni. Tapi benda tu biasa. Kalau kita ni player-player baru kan. Kalau contoh dia orang tu nak datang, dia tak dapat apa yang dia nak. Contoh dia mungkin tak menjamin masa depan dia nampak apa semua, dia tinggalkan kita. Kita kena teruskan perjalanan kita juga kan. Sampai kita sukses. Satu soalan yang tajam saya nak masukkan tadi ni. Tajam ni. Tajam menikap. Tok D ada mendebit sebuah filem. Syaitan Munafik. Yang saya tahu dulu tajuk dia lain. I Hantu di mana pengarahnya arwah Majid Saleh meninggal orang. Termasuk pelakonnya pun ada yang dah meninggal. Ada yang meninggal. Ashraf Sinclair. Baik producer tak meninggal. Itu dia. Okey. Ambil masa lebih kurang 10 tahun lebih baru dapat ditayangkan. Okey, adakah ia yang Datuk D katakan tu kawan menipu, kawan hilangkan diri kan, sampai modal besar jadi modal kecil.
filem yang sepatutnya penuh dengan gempak-gempak dengan CGI macam tak jadi, tapi tak terpaksa juga ditayangkan kan. Okey, boleh tak cerita sebab apa jadi macam tu? Dia salah satunya kadang-kadang modal. Okey. Kita ni yang tak berapa ada modal yang besar kan. Tapi dulu memang modal kita cukup. Jadi bila dah hantar kepada pihak-pihak yang contohnya nak buat post, nak buat offline, online apa semua. Jadi bila dia tak jalankan kerja tu, kita jadi stuck. Bila kita ambil balik footage kita nak jalan yang baru, modal lagi. Kadang-kadang bukannya kita terus hantar benda tu siap, tak ada. Masalah tu akan berulang 2-3 kali. Okey. Bermakna apa yang kita nak buat masa tu dah tak boleh dah. Cerita dia macam ni, tapi bila dah lama sangat bertangguh-tangguh, bila kita nak marketkan di pasaran alaf baru ni 2025 ke apa, dah tak relevan cerita tu. Mana kita kena cut campur aduk macam mana nak berjayakan supaya dia jadi satu filem. Terpaksa. Jadi yang Datuk hantar pada waktu raw. Dia lepas syuting apa tu raw. Cuma harapkan dia dapat masukkan CGI apa ni, teknik trik-trik yang nampak lebih cantik, tapi berapa modal yang keluar tu tapi tak buat. Besar puluhan ribu juga. Puluhan ribu juga lah. Kan? Kata nak buat apa tu, semua kita nak belajar lah. Puluhan ribu gone macam tu je. Kita pun malas nak action ke nak sebab kawan-kawan kan. Sebab bidang kita bidang muzik kan. Tiba-tiba masuk production kena hadap lah, kena lalui jugalah. Tapi alhamdulillah lah benda tu selamat juga, dah selesai, dah dapat ditayangkan dengan baik. Kalau dapatlah di filem tu dia buat betul-betul dengan ikhlas, dengan jujur. Dia jadi orang kata, walaupun filem tu tahun 2007 tak salah saya 2010 kan dah siap apa semua, dengan adanya teknik dan trik CGI, kamera semua, dia akan jadi lebih gempak kan. Tapi disebabkan tertipu dengan janji manis semua. Jadi semua tak jadilah. Orang tu biasa kan. Tapi kita terbitkan juga dengan penambahan baru tu dia. Yang penting dia berjaya di market lah. Kita dapat bertahan 21 hari di panggung kan. Okey lah daripada filem-filem yang lain 2 hari terkeluar kan. Itulah sampai ke Indonesia sekarang filem Indonesia kita dah tayangkan di Pulau Jawa dengan 40 daerah. Kita dah buat gala premier dekat Grand Indonesia kan. Bermakna lepas ni kalau kita nak keluarkan di Pulau Sumatera tak ada masalah. Kalau ada kita bajet nak buat promotion lagi kan, tak ada masalah. Benda tu dia tak basi. Kan benda tu tak basi bila-bila kita boleh keluarkan. Yang penting right tu kita punya. Okey. Jadi daripada pemuzik sampai kepada orang yang masuk dalam filem industri filem sebagai penerbit. Dan zaman sekarang ni bila kita tengok dengan suasana kita yang ada platform TikTok dan sebagainya ada juga sekarang ni tambah pula dengan kemunculan AI. Ada juga yang hidup dalam TikTok pun dah boleh jadi glamour. Okey. Jadi ramai yang nampak platform digital sebagai glamour. Okey. Tapi realitinya apa benda yang paling susah untuk pada orang luar yang tak nampak? Soalan je tu kan. Okay. Zaman dulu artis diuji bertahun-tahun sebelum dikenali. Betul kan? Betul. Jadi sekarang satu TikTok boleh buat terus jadi selebriti. Dia buat satu konten je, kalau kena gaya dia terus meletup. Padahal dulu artis bertahun-tahun nak jadi meletup. Macam sekarang punya meletup. Sekali buat dah boleh meletup. Kan? Apakah ini evolusi atau kemunduran? Ini sebenarnya satu kemajuan. Satu cara. Bermakna walau macam mana keadaan pun kita harus wajib ikut cara itu. Di zaman analog, macam ni cara dia dengan majalah dia, dengan surat khabar dia. Betul. Dengan road tour dia. Betul. Bermakna di zaman digital kita kena ikut. Bermakna dekat dalam rumah pun boleh buat benda tu. Nak keluarkan berita online pun boleh melalui kat situ. Nak keluarkan poster boleh terus post. Kan? Jadi cuma yang kurang baik dia kadang-kadang apa yang saya nampak kat sini zaman-zaman digital yang serba canggih ni. Banyak konten-konten creator ada yang popular ke yang apa, dia banyak ambil kesempatan di atas kekurangan orang. Contoh dia, bagi saya benda tu aib lah. Kan? Contoh ada aib. Satu contoh memang betul dia nak keluarkan benda tu sebagai nak menunjukkan kepada orang, tapi
rasa kita ni ada perasaan apa semua kan. Contoh kalau kita nak bagi duit tu tak perlu dah nak rekod. Nak bagi duit minyak ke, duit apa ke tak perlu rekod lah. Kalau you nak interview dia masalah kehidupan dia, okey silakan. Tapi kalau part dia nak bagi duit, nak balik kan, sampai tu pun nak di-viralkan. Oh, you bagi duit kat dia, dia bagi duit kat dia semua kan, macam tak best lah. Dia rasa macam dia macam mengaibkan orang, tapi pada diri dia yang bagi duit ni, dia nakkan engagement, dia akan orang follow dia. Nampak kebaikan dia tu kan. Satu hari nanti aku, mungkin ada orang lain, aku pun kalau dapat jumpa dia, aku nak minta duit je lah, sebab dia boleh bagi duit kan. Cari dia, follow dia kan. Jadi follower lah. Dia interview dia semua kan. Dapat tujuan dia bagi duit, dia nak dapatkan pengikut kan. Kalau dulu artis dulu nak jadi artis dan sebagainya, kena buat sesuatu yang baik. Bagi tahu charity dan sebagainya. Buat show amal kan. Pergi melawat apa-apalah. Tentang rumah kebajikan semua kan. Gitulah. Cuma cara dia berbeza lah. Boleh buat benda tu. Cuma macam saya kalau boleh saya tak nak buat lah. Okey, itu cara Datuk Baik. Dan Datuk sebagai orang dalam dunia hiburan ni, daripada muzik kepada filem, dalam industri hiburan, ramai yang bercakap tentang support lokal. Macam kita pun selebriti TikTok dengan selebriti yang lahir daripada zaman analog. Kan? Ada perbezaan dia kan? Tapi realitinya kita lebih cepat angkat benda luar. Benda luar. Kita ikut benda luar. Kita ikut cara luar. Kan? Betul. Dan kita tak, orang kata tak faham di sebaliknya pula yang di dalamnya, yang berada di dalamnya sengsara. Betul? Okey, yang saya masukkan ni daripada segi muzik pula. Muzik, okey, lagu dan sebagainya. Jadi apa pandangan Tok Dis ni tentang industri seni yang kita hadapi sekarang daripada dulu sampai sekarang? Terutamanya kita cakap pasal Tok Dis ni dulu dalam industri seni muzik dan lagu. Apa masalah saja? Dia masalah dia tak adalah terlalu susah sangat sebenarnya. Tapi kalau kita dapat formula juga kan. Okey. Dapat satu idea apa semua. Masalah sama je. Contoh dia, kalau kita lagu kita nak keluar, tak boleh main sana. Session sana tak nak main. Kadang-kadang lagu sana pergi sini, kita war-warkan, kita agung-agungkan karya diorang. Sampaikan karya sendiri pun kita macam anak tiri kan. Sebab apa? Sebab bakat, contohnya kita bercakap dari segi Malaysia dan Indonesia. Okey, Malaysia dan Indonesia. Okey, kepada orang-orang yang ada, orang penonton-penonton yang di Indonesia, jangan mudah terasa sangatlah Jadi kita reality sebenarnya. Lagu asal daripada Malaysia. Lagu asal daripada Malaysia. Ni bakat tempatan ni. Penulis lirik orang Melayu, Malaysia, buat lagu tu lirik sedap penyanyinya. Contohnya Search, kan? Lagu dicipta oleh arwah Lolok, Datuk M. Nasir, macam tu Sting, lagu dicipta oleh Syari Amri, kan? Lagu-lagu penyanyi lain lah. semua, Salim. Tetapi lagu-lagu tu memang sedap, memang cantik di Malaysia dah siap semua. Bawa masuk ke Indonesia kena tukar. Itulah. Liriknya kena tukar, penyanyi kena jadi duet. Lagu solo jadi duet. Betul. Suka-suka hati je nak tukar tajuk lagu. Suka hati lah pula tu kan. Tukar lirik apa semua kan. Biar kalau macam kena dengan jiwa dia orang. Nak kena jiwa dia je. Tapi kenapa lagu tu diminta di sana? Sedangkan kalau lagu Melayu tak kena dengan jiwa dia orang, kenapa diminta? Kan? Dia sebenarnya lagu-lagu kita ni sedap. Apa yang saya nampak kat sini, kadang-kadang bila kita masuk sana, lagu kita tu memang sedap, takut kena ketinggalan lagu diorang. Tapi sebenarnya dia punya muzik dah moden dah. Orang dah pergi ke Europe apa semua, punya konsep punya sound semua kan. Salah sebenarnya. Tapi contoh dia, jangan terlalu banyak sangat lah dia punya birokrasi undang-undang kata nak tukar lirik. Dan betul, saya pernah tanya member kat sana, apa pasal dia tukar lirik kita punya lagu kan? Dia kata, ni macam tak sesuai lah apa ayat tu dekat sini, dia kata kan. Lepas tu saya tanya kat diorang tu, habis yang korang butuh-butuhkan orang Malaysia tu apa cerita kan? Tak gampang semua kan. Kau cuek-cuekkan orang Malaysia tu tak apa pula. Dia lah kita tukar kan. Cakap ke okey je. Yalah, macam kita memerlukan. Aku perlukan kamu kan. Aku perlukan awak, saya perlukan awak. Kan? Kalau lagu kalau perlukan saya, dia jadi macam
satu standard lah pula. Ha. Jadi aku perlukan kau. Kan? Aku butuhkan Ah, kamu. jadi di Indonesia aku butuhkanmu. Kan? Jadi di memerlu tu di Indonesia butuh, tapi butuh pula di Malaysia jadi lain. Kan? Tapi Dah double meaning kan? dia double meaning. Ha. Jadi kenapa pula yang kita punya memerlukan sampai di Indonesia kena tukar kepada bahasa Indonesia, Ya. aku butuh apa, tapi lagu Indonesia yang ku butuhkanmu sampai ke Malaysia tak ditukar pula. Itulah dia. Apa peranan penapisan pula kat Malaysia ni daripada segi lirik? Kan? Itu sebenarnya. Ha. Malaysia ni zaman-zaman dulu lah. Sekarang ni pun sama juga kot. Sebab dia orang banyak jadi follower. Dia apa yang ada di luar tu datang kat sini, semua baik. Semua best. Sebab apa? Dia akan jadi follower. Sebab bekas pemimpin kita dulu pun cakap orang-orang kita ni takut jadi pioneer. Dia takut mencetuskan sesuatu benda yang baru. Contoh dia tak kisahlah muzik ke, cerita filem ke apa semua kan. Apa yang ada kat luar tu masuk dia nak buat macam tu. Okay? Lagu pun sama jugalah. Bermakna kita tak nak jadi pioneer yang mencetuskan benda tu. Semua nak jadi follower je. Salah, maksud saya salah tu. Sebab apa? Saya sendiri pernah berada di Bandung. Ya. Saya sampai di Bandung, bila dia orang tahu saya ni orang Malaysia, orang Melayu Malaysia, dan dia tahu saya ni orang radio, dia orang minta, "Bang, abang kenal Salim bang?" Maksud Arwah Salim ada lagi. "Abang kenal Salim. Abang tahu di mana rumahnya bang?" Jadi Salim tu jadi sebutan. Betul. Daripada lagu dia, suaranya, muziknya, dan lirik-liriknya. Kan? Jadi kenapa perlu kita takut jadi pioneer? Kan? Jadi bermakna kita ada artis-artis yang pernah menjadi nombor satu di hati mereka. Betul. Sepertinya Kumpulan Slam sendiri. Ya. Zaman ni, Siti Nurhaliza, UKs, Amir UKs kan? Betul. Jadi cuma kita ni tak tahu. Cuma kita ni tidak digembur-gemburkan bahawa penyanyi kita memang meletup dekat sana. Betul. Tapi kita menggembur-gemburkan penyanyi diorang pula kat sini. Ya. Kan? Sebab apa? Terbalik. Sebab apa? Kita menggembur-gemburkan penyanyi diorang kat sini sebab kita support oleh stesen-stesen TV dan radio. Okay? Kalau dekat sana, bila kita pergi, lagu kau bagus macam mana pun, tetap ditapis. Yalah. Okay? Okay, mungkin orang biasa dia suka. Tapi yang kat atas-atas tu, dia tak boleh ni. Dia tak boleh. Dia nanti besok keluar kat sini, habis penyanyi kita yang lain ni pula tak boleh nak beat. Contoh kan. Bermakna dia potong kat situ. Tetapi zaman sekarang bila dah ada media sosial yang canggih-canggih semua ni, sekejap je kita boleh post kita lagu kita kat sana, dia orang boleh basking, dia orang boleh nyanyi balik bila-bila je dia orang nak. Bermakna tu satu benda yang bagus. Baru dia orang tahu sebenarnya kita saling memerlukan. Kita counter balik, kita gag, kita satu rumpun kan, kita satu bahasa. Sebab tu Netflix bila macam kita dah buat sekarang ni, kita menumpukan kepada Malaysia dan Indonesia. Sebab Malaysia dan Indonesia ni adalah satu rakan sahabat yang baik. Apa-apa kita nak buat, kita buat bersama. Sebab bahasa kita sama dan kita boleh fly bersama. Itu tadi saya katakan tadi kepada penonton-penonton yang berada di seluruh Indonesia. Saya tak marah apa sebenarnya, tak marah. Jangan marah. Fakta kan. Itu jangan marah. Jadi fakta. Jadi kita kena ada jalan untuk memperhalusi lagi. Betul. Okey, baik. Dan itu pula melibatkan royalty kan? Bila sampai lagu tu ditukar lirik apa semua macam mana? Sama royalty. Tapi yang kolektor daripada sana lah. Yang badan kat sana lah kan. Jadi besok kalau di Netflix, benda tu tak perlu nak dirisaukan lagi. Tak risau lagi. Itu macam ni, semua akan dapat rasa. Semua sama rata. Kita dah functionkan benda tu dalam ekosistem. Semua benda tu the real time. The real time. Kita masak pun, bila orang klik kita punya, bila orang subscribe kita punya produk tu, lagu ke, video klip ke, drama pendek, filem pendek apa semua, kita akan dapat notification dan kita tahu ada orang subscribe kita punya karya tu. Jadi kita garapkan kat sini dengan Dizzy, Mak Salih kata related dia kan, gabungan dia artis lama daripada cara analog kepada cara digital dengan selebriti ataupun artis baru yang muncul dengan di zaman digital. Kalau bagus konten dia orang, isi kandungan satu-satu bahan tersebut ataupun sembahan mereka dalam sosmed zaman sekarang ni tetap akan meletup. Betul. Dengan kalau bergabung dengan Netflix, terus rezeki tu berjalan. Jadi kan sama-sama sama-sama. Itu dia. Jadi kena ambil peluang lah ni. Ambil peluang sekarang. Baik, dan sekarang ni dalam industri hiburan pula.
Okay, ramai naik sebab ditularkan ataupun diviralkan dulu. Dia bukan sebab karya. Macam mana tu? Macam lagu tak sedap tapi gaya dia. Contohnya, lagu biasa kan, tapi karya dia, bila dia menyanyi, orang pakai baju Melayu, dia pakai baju tight dengan samping. Contoh kan, tapi view dia meletup walaupun kena kecam. Kan? Betul. View dia meletup, engagement dia naik walaupun dia dikecam. Dia apa, asalkan meletup je. Okey. Itu bagaimana pendapat Datuk? Itu kira itu zaman lah. Itu zaman Sekarang ni zaman gila lah. Aha. Zaman gila. Kalau nak orang kenal cara macam tu, buatlah. Kan? Kalau kita nak orang kenal cara positif, cara macam ni, kena bekerja keras sikit lah. Kita nak memperkenalkan kita punya produk tu. Tapi kalau nak buat cara cepat, cara apa, tak ada masalah. Masing-masing punya tanggungjawab. Tapi saya rasa cara dia bagus. Sebab apa? Dia tidak membuka aurat. Dia cuma gaya dia. Dan cara dia. Dan dia ada produk. Kan? Dan dia tak melatah pun. Kan? Tapi orang masih suka. Tapi tak apa, walaupun kita beri untuk seketika. Okay? Dan kita akan kembali dalam part 2 ataupun bahagian 2. Bersama dengan saya, KZ Ahmad. Dan kita tetamu saya, Tok D. Di Nada dan Nostalgia. Dibahas semua oleh Transtalk Kreatif Sdn Bhd bersama branding partner 9Flex. Hai, kembali bersama dengan dalam part 2 dalam Nostalgia, Nada dan Nostalgia. Okay. Bersama saya DJ KZ dan juga Tok D yang dibawa untuk semua oleh Transtalk TV dan juga bersama dengan branding partner 9Flex Malaysia. Okay, baik. Baik, tadi kita dah cerita pasal artis yang jadi viral, yang meletup dan sebagainya. Ada juga yang nakkan meletup sampai sanggup buat macam-macam itu. Bukan artis lah, bukan sekadar artis tapi influencer, pengaruh dan sebagainya. Sampai ada yang sanggup tengah-tengah malam pergi cari tiang elektrik, menari dengan tiang. Kan? Wah, nakkan viral ni, nak jadi popular, nak jadi glamour. Kan? Itu salah satunya. Okay. Dan ada juga yang buat lagu tak seberapa tetapi sanggup tak kisah menjadi kontroversi. Itu jadi artis nombor 1 Malaysia. Artis nombor 1 Malaysia. Tapi yang bagus ni dia berani. Kan? Jadi apakah pandangan Tok D sebagai orang lama dalam bidang seni ni kan? Kerana kita tengok dengan kontroversi yang boleh menjadi tiket cepat untuk naik. Macam mana tu? Jadi, cepat, tak berkualiti, tetapi disukai ramai. Okay. Betul tak? Okay, itulah zaman media sosial sekarang kan. Okay. Jadi itu terserahlah nak buat apa pun sebenarnya. Jadi kalau dah zaman dia sampai macam tu. Kan? Zaman kita dulu tak macam tu. Tapi sekarang ni bila zaman tu dah ada, kita pun sebenarnya boleh je nak buat. Kan? Nak menari balik tiang ke, nak menari dalam air ke kan. Tapi sanggup ke kan. Kan? Kita bukan sampai, tak adalah sampai ke arah macam tu kan. Biarlah kita bersaing dengan kita punya produk, kita punya konten, kita punya apa-apa lah yang kita buat kan. Kita bersaing cara macam tu lah. Tak dapat contoh ada follower yang tinggi ke, tak dapat viral sangat pun tak ada masalah. Yang penting kita jadi diri kita sendiri. Kalau kita nak buat bentuk-bentuk macam tu boleh je kan. Nak pakai serban ke, nak pakai tu, nak pakai ni. Saya pun boleh declare saya ni penyanyi nombor 1 Malaysia. Boleh juga boleh kan. Boleh juga Besok pagi dah boleh viral lah. Saya dah ambil tata ni. Saya penyanyi nombor 1 Malaysia. Santau dah kan. Saya pun nak pegang title DJ Legenda. Kan? Wah, tu dia. Disukai dunia. Jangan. Seperti kau lah. Okay. Dan adakah 9Flex sendiri akan gunakan strategi kontroversi untuk cepat naik? Untuk berkembang? Tak ada. Kita tak ada fikir ke arah tu. Kita nak sajikan dengan apa yang kita buat, kita, konten-konten kita, apa semua kan. Nak gila-gila sikit boleh lah untuk happy. Takkan kita nak serius sangat kan. Betul. Nanti cepat pula almarhum kan kalau serius sangat. Biarlah kita ni balance kan. Balance tapi kita tak tinggalkan dalam
kategori dunia sekarang punya yang gila ni kan. Kita tak tinggal, tapi kita balance lah. Tak nak Balance lah. terlalu ni sangat lah kan. Okay. Tapi dalam industri ni memanglah kita akan melibatkan artis-artis Malaysia, artis-artis Indonesia dan selebriti. Jadi ada perbezaan antara Malaysia dengan Indonesia tu dari segi pakaian ke apa ke. Sebab apa? Ada juga artis yang memang diorang ni pandai, bukan tak pandai, diorang ni cerdik kan. Berpendidikan. Tetapi dah tahu dah, tapi tetap juga untuk melakukan menggandakan ataupun sengaja tidak sengaja ada kontroversinya, seperti pakaian, terbelah sana terbelah sini dan sebagainya kan. Sana sini Kan? Kadang-kadang diorang tu bukan nak sangat buat macam tu. Kadang-kadang permintaan market tu terpaksa. Okay. Lagi cepat dia tak kira lah dia tu siapa, dia tu masih bergelar isteri orang ke ataupun suami orang ke kan, bukannya janda ke duda ke. Kalau dah terpaksa buat juga market. Janji okey boleh jalan lah. Boleh jalan kan. Janji orang kenal, orang suka, orang follow. Job banyak masuk. Untuk sekadar waktu ni kan. Produk pun laku. Orang kata hidup ni keras tu cakap kan. Hidup ni keras. Itu dia. Jadi kena lembutkan sikit lembutkan mata lah. Ya betul. Tapi kena tengok juga kan. Kita ni kena jaga-jaga juga. Okey, jadi dari situ ada segi realitinya. Rakyat Malaysia ni kata kalau bila dah jadi macam tu, dia dah masuk ke alam viral ni kan. Bukan alam barzah. Bukan barzah belum lagi. alam viral ni kan. Jadi dia akan kerap bila ada engagement, ada pun menaikkan nama kan dengan gaya, dia akan terus kerap melakukan perkara-perkara yang sama. Dia dah macam jadi tabiat macam shock tau. Tu dia. Dia dah seronok buat benda tu. Tu jadi, bahaya tu. Kadang-kadang kita buat benda tu tanpa kita memikirkan baik buruknya. Sebab dah yakin sangat kita buat je orang suka. Tu bahaya tu. Jadi apakah Netflix ni akan ada perkara-perkara macam tu, atau perlu ada sekatan, ataupun memang ada cara lain untuk pecahkan mentaliti macam ni? Tak ada, kita cuma macam saya cakap tadi lah, kita akan buat secara marketing kita cara sihat lah, profesional ikut pintu depan. Kita berjuang semualah. Macam kita nak kumpulkan komuniti kita 7,500 tu bukannya kita nak ambil sebarangan orang. Kita nak ambil yang faham tentang industri, tentang tahu apa tu kreatif kan, tentang semualah. Kita tak nak yang asal ada je janji boleh masuk kan. Kita jadi terhad juga pada 7,500. 7,500 untuk Malaysia Indonesia. Sebab kan macam saya cakap tadi, kita satu bahasa kan, satu family lah kan. Bermakna biar kita kumpulkan daripada dua negara ni dulu sebelum kita nak pergi ke Filipina, ke Thailand, ke Afrika, India semualah. Jadi sebut pasal 7,500 dengan artis-artis, macam kita ambil sentuh untuk masuk ke sikit. Artis-artis yang ada kontroversi itu individu. Betul kan? Itu individu. Netflix tak terbabit kan? Tak. Itu cari mereka melakatkan diri mereka sendiri. Ya, betul. Jadi kalau ada Netflix untuk mengadakan filem-filem yang akan datang, contoh Netflix sebagai di bawah naungan United Nine Creative. Betul betul. Akan mengadakan filem kedua dan seterusnya mengambil pelakon-pelakon tersebut yang pernah ada kontroversi. Itu tak ada masalah tak? Betul. Itu kontroversi mereka yang cipta sendiri kan, untuk menaikkan market dia orang juga kan. Jadi kalau market dia orang walaupun ada yang kecap, ada yang suka kan, tapi untuk bersama dengan mereka, bekerjasama dengan mereka, itu tak ada masalah, betul? Tak ada masalah. Jadi kita okey je. Kita kawan dengan semua orang. Betul, macam tadi di Indonesia pun macam tu juga. Sama kan? Kalau market orang tu memang tinggi, lagi bagus je tak? Betul. Itu bisnes lah diorang tu. Ya. Okay, baik. Jadi dengan itu tentang nak kawal mentaliti, kita tak boleh kawal. Kita nak kawal orang, netizen ni tak boleh kawal. Ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang suka tapi buat-buat tak suka. Orang kecam, dia pun ikut kecam. Padahal dia tengok, dia suka. Kan? Saja ambil perhatian. Tetapi dia tetap menguntungkan individu yang dalam gambar tersebut. Teruskan. Itu dia. Dan apa yang Netflix boleh buat pada Datuk lah kan, untuk dalam platform ni keluar. Macam mana tu?
yang platform luar tak boleh? Netflix boleh keluar tapi platform luar tak boleh. Adakah Netflix akan ada satu pegangan? Maksudnya macam mana tu soalan? Okey, Saya tak faham. soalannya, apa yang Netflix Blur boleh sikit bagi? lah tadi sebab makan Okey. nasi goreng yang sedap tu. Apa yang Netflix boleh bagi sekarang tentang 7,500 tu, kan? Maksudnya bukan 7,500 ringgit, 7,500 orang dalam komuniti Malaysia di Indonesia, kan? Tetapi platform luar tak boleh buat. Tak boleh bagi. Macam mana? Adakah tak ada lagi? Pernah Tok D bagi tahu bahawa Netflix ni adalah yang pertama daripada Malaysia di Asia. Belum ada lagi. Ya, belum ada lagi. Belum lagi. Jadi inilah yang dikatakan bahawa Netflix ni akan memberikan sesuatu kepada pemain-pemain industri. Betul. Tak kisah apa juga, kan? Yang luar platform tak boleh bagi. Yang platform luar tak ada barang kita lah. Ya. Macam saya cakap tadi lah, kita dalam kita punya ekosistem kita ada semua produk dalam industri. Termasuklah apa-apa yang kita cakap tadi tentang dalam kitchen ke, dalam ID ke, itu semua kreatif kan. Bermakna kita pun ada marketplace, kat mana orang tu nak beli, contoh dia suka tengok orang dipakai, pelakon dipakai ni, baju dia cantik, dia boleh search kat situ. Dan dia kan related pula siapa pengeluar baju tu, siapa pengeluar spek, topi semua kan. Bermakna kat situ dah boleh shopping apa semua dah. Itu yang kelebihan kita lah. Tak tahulah kalau masa akan datang kalau ada lah tiba-tiba yang platform lain tiba-tiba dah ada macam ni, kita tak tahulah apa yang kita buat sekarang, kita ikut apa yang roadmap yang kita dah susun lah. Ni ramai tanya ni. Ramai tanya ni. Adakah macam saya contoh ataupun yang sedang menonton ni, dia masuk sebagai community, dia ada produk apa semua, dia masuk sebagai community. Adakah dia boleh memantau income dia sendiri, royalty dia sendiri tu? Ya, betul. Kalau dia dah ada produk dia sendiri, contoh dia ni suka basking lah. Dia buat video dia. Dia buat video dia, contoh dia berapa lagu. Dia hantar kat kita nanti dan video dia akan ada permintaan daripada follower dekat luar, kat Asia ke semua. So kita keluarkan dalam kita punya super app. Bila orang subscribe, dia boleh pantau dan tengok. Itu akan berapa masuk berapa klik, engagement orang berapa kan. Betul. Jadi perlu tunggu tahunan. Tak perlu. Tak perlu tunggu laporan. Nama dia tu kita blockchain tu. Blockchain dia tak pernah menipu. Tak pernah menipu kan. Yang menipu manusia je. Blockchain dia tak menipu. Jadi setiap seorang orang luar yang menonton, yang nak menonton, dia klik saja dah subscribe aja. Bermakna dia dah ada laporan. Dia dah ada. Dia tahu kan. Report dia dah ada. Dia tak tahu siapa yang tengok lah, tapi dia tahu ada berapa ramai dan berapa banyak yang masuk. Tu dia. Transparent. Kita walaupun kita baru mewujudkan benda ni, kita baru develop benda ni dalam tahun yang kedua, tetapi permulaan perjalanannya baru dalam nak masuk fasa ke 5 bulan. Baru lagi kita nak mengumpulkan komuniti kita Malaysia Indonesia ni, bukannya kita dah ni persediaan kita develop benda ni memang makan dah masuk 2 tahun. Jadi baru dilancarkan dalam 4-5 bulan ni. Masih baru lagi. Dan angka kita menuju ke arah 1,000 orang lah. Akan sentiasa bertambah. Kita tak nak terlalu cepat sangat orang spark minat nak join kan. Kalau dia orang tak faham, biar dia orang join kita tu, dia orang faham. Contoh dia orang subscribe kita buat permulaan ni kan. Permulaan ni kita tak ada lagi super app. Bukan tak ada, kita tengah design. Kita tu terletak tepi lah. Tengah develop lah. Progress. Bermakna sekarang ni apa yang kita perlukan orang subscribe, kita kumpulkan komuniti kita dan subscribe kita punya projek. Projek pun projek dulu. Contoh dia, filem kita Syaitan Munafik. Contoh dia kan, akan keluar. Lepas ni Indonesia punya filem. Lepas tu kita ada konsert. Netflix akan anjurkan konsert untuk King of Balada Sehari Amri nanti kan. Itu adalah produk internal kita. Bermakna orang boleh subscribe dulu. Dia subscribe dulu apa yang dia minat. Kita ada lah package kita yang tertentu kan. Bermakna dia subscribe tu bukan sekadar dia subscribe benda tu apa yang dia nak tengok. Dan dia pula ada peluang tu untuk dalam periklanan, dalam dia orang punya untuk marketing, kalau dia orang ada produk apa semua boleh masukkan nanti kita punya dalam kita punya platform lah. Dan bukan sekadar dia subscribe, dia ambil package, bukan. Dia macam
membeli sesuatu kat kita jugalah, untuk slot iklan, untuk package advertising, promotion, semua diorang akan dapat benda tu nanti. Ya, bukan sekadar subscribe kosong, tak. Produk ni adalah filem kita, internal dulu. Sementara kita nak kumpulkan yang banyak ni. Apa guna kalau kita kumpulkan produk-produk lain yang dah banyak masuk dengan kita, tapi kita tak ada community. Siapa nak subscribe? Kan? Lebih baik kita kumpul dulu subscriber kita, dah ada 7,000 atau 8,000 pun boleh, tak ada masalah sebenarnya angka tu. Nak 10,000 kan? Bermakna bila kita launch nanti super app kita, Filipin dah tunggu, India dah tunggu, produk dah masuk. Kita dah boleh, contohnya kita akan adakan Netflix Filipin. Contohnya kita kolaborasi dengan producer sana. Netflix Filipin dah wujud, dia akan kumpulkan semua pemain-pemain industri sana pula. Filem, drama, lagu, budak basker apa semua, dah kerja dia lah. Dia buat masuk ke sini. Dan saya tak langsung pula yang dah awal masuk sebagai pioneer. Dia dua negara ni. Adik abang ni lah. Okay. Dan di situ kita nak menggalakkan juga dalam orang kata support local. Okay, dalam dunia hiburan ni ramai yang cakap tentang support local. Jadi Netflix salah satu ke arah itu. Betul Betul. Dengan adanya kita cakap support local macam mana kita nak buat. Jadi Netflix ni cuba mengadakan semua pemain industri dalam Malaysia, Sabah dan Sarawak juga, dan Indonesia. Itulah, tapi di Semenanjung kita kata lokal lah. Okay. Jadi kita mana-mana pemain industri yang ada bersama kami, bersama dengan dalam program ni, untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi di situ kan, Datuk, realitinya pula kan, ada yang lebih cepat angkat benda dari luar. Yang macam kita dah bincang awal tadi tu, kan? Dia kata luar tadi lebih sedap, lebih bagus, dengan alasan seperti macam disebabkan hubungan apa semua kan. Yang luar tu lebih menarik. Apa sebab ada sebab kadang-kadang katakan sebab nak support lokal sangat pun tak boleh, sebab ada kalanya memang tak boleh pakai langsung. Kualiti tak ada. Contohnya, bukan katalah, ada filem Melayu. Perbandingannya dalam Asia ni, kita ada filem seram Melayu, contohnya filem seram Melayu, filem seram daripada Indonesia, filem seram daripada Thailand, daripada Filipina, kan? Yang tak boleh ditandingi. Betul. Kita nak buat sesuatu yang gempak. Ada tapi modal yang besar. Perlukan modal besar baru menjadi. Ada juga yang menggunakan modal yang kecil tetapi menjadi. Pelakon tak ramai tapi seram dia tu memang hidup. Jadi. Ada pula yang gunakan modal yang besar buat filem seram, tak jadi-jadi. Tak menjadi langsung. Tengok pun tak seram. Kadang lebih kepada gimmick aja. Betul. Kan? Lebih kepada propaganda. Bila kita tonton pula, alamat membosankan sebab terlalu banyak jump scare daripada seram dia. Kan? Terpanjat aja. Kalau kono kat Den ada sakit jantung ni, boleh pengsan, boleh meninggal tengok dalam wayang. Contoh lah kan. Siramnya tak ada kan. Apa pendapat Datuk tentang itu kan. Jadi sebab itulah bila orang kata macam mana nak support, bila tengok pun tak boleh nak bagi bintang. Itu contoh. Tapi bila filem-filem luar ni contohnya lebih menarik. Dia sebenarnya kan lagu pun sama tau. Lagu pun sama, okey. Dia sebenarnya macam pengalaman saya banyak ke Indonesia. Okey. Luar juga kan. Malaysia, Indonesia banyak keluar dia. Beza dia player kita dengan player dia orang sana. Salah, lagu pun sama. Production pun sama. Dia orang kalau shooting contoh dia pasal-pasal light ni memang A. Dan memang number one lah. Memang colour tu memang A, memang superb lah kan. Walaupun saya ni tak adalah lama sangat dalam bidang production ni kan, bagi dengan lampu ke technical tak dapat sangat, tapi kita dapat bezakan benda tu. Kita tengok tu satu, macam lagu juga. Lagu diorang pun masa studio pun diorang punya sound, dan diorang dah dapat sound macam tu. Kita kat sini masih tumpang lagi, diorang dah macam-macam dah. Ya, betul. Betul tak? Lagi satu, sebab apa terjadi kat sana, terjadi benda ni, diorang boleh share idea. Kalau kita cakap kita ni sebagai orang biasa, musician ke apa, kita cakap producer. Producer yang menentukan produk. Dia yang membawa hala tuju produk tu. Sama ada studio ke ataupun shooting. Tapi dia boleh dengar apa idea kita. Bagus juga.
Kalau kat sini, cuba you tengok producer. Tengok muka producer macam mana. Aku lebih tahu lah daripada kau. Itu yang masalah dia. Tak Tak boleh tegur. Itu dia. Betul tak? Kalau kita cakap lampu ni, kalau kita macam ni boleh tak bang? Dia dah marah dah. Dah tarik muka dah. Kebanyakan lah kan. Tapi tak tahulah. Mungkin banyak juga sebenarnya. Sebab saya pun pernah mengalami dulu kan. Kat tempat satu stesen TV dulu kan. Kita cakap pasal lampu kau buat macam ni ya. Asal tak boleh macam ni. Dah otai tu dia datang dah tunjuk marah kan. Benda tak boleh tegur lah. Tak boleh share kan. Padahal kita boleh je. Kita ambil pendapat orang ramai kan. Producer ke. Tak kisahlah dia producer ke. Dia musician ke apa. Tapi kalau dia ada idea. Kita jalan je lah masalahnya kan. Betul. Itu pengalaman saya sebagai bekas DJ radio. Sama juga Sama juga. Bekas DJ radio bukan kita belum bercakap pasal DJ. Saya bercakap saya sebagai DJ, saya ada telinga. Dan saya yang menilaikan lagu-lagu. Yang mana ada kualiti, yang mana kita nak boleh terbitkan di radio, diputarkan di radio. Bila pendengar dengar pun dengar tu radio tu, lagu-lagu kat radio ni semua ada kualiti sedap dengar Kita tak nak pasang lagu-lagu yang orang kata tangkap muat untuk rakaman, asal ada penyanyi dapat terbitkan lagu, tapi tak ada penerimaan. Saya cakap dengan band-band yang ada pernah berjumpa saya dulu, cuba dengar muzik-muzik luar, lagu-lagu luar, kualiti-kualiti daripada luar. Contohnya daripada Thailand, Indonesia, bukan saya kata angkat dia orang, tapi dengar perbezaan kualiti yang dihasilkan. Kenapa boleh hasil kualiti yang bagus berbanding dengan kita masih lagi ikut telinga kita kan, dengan kualiti yang pernah kita dengar rakaman sebelum ni. Tahun 80-an, 90-an kita tak nafikan. Memang kualiti begitu. Tetapi bila dah tahun 2000 dah canggih. Dah canggih. Lebih-lebih lagi bila orang cakap zaman dah ada auto-tune. Kan. Jadi zaman auto-tune ni masalah. Okay. Jadi bila lahirnya kualiti bagus, dapat yang bagus, tetapi realiti tidak bagus. Betul tak? Jadi apa tu, kena pula saya pernah tengok ada yang buat mixing, dia tak pakai speaker, dia pakai headphone. Alamak, bila kualiti keluar yang dia dengar dalam telefon memang sedap. Bila dia dah compilekan, dia bagi kita dengar, apa benda ni? Betul. Itulah masalahnya. Shock sendiri lah. Shock sendiri. Jadi ini yang menghancurkan industri sebenarnya, yang menyebabkan orang ramai tak percaya dengan bakat yang ada dalam ni. Adakah itu disebabkannya? Macam Tok Dizi cakap tadi. Tapi itulah, dia balik kepada zaman tu lah kan. Sekarang ni dah tak kira dah auto-tune ke apa kan. Penyanyi lelaki nombor 1 Malaysia pun pakai auto-tune pun tetap tak tune lagi juga kan. Tapi orang suka. Orang suka. Orang suka. Macam mana kan. Ada tentu kan. Kita tak boleh nak nafikan benda tu lah. Kalau kita nak bersaing, kita buatlah cara dia. Tapi kan Tok Di, nak nafikan tak nafikan, saya boleh cakap benar atau tidak, daripada pendapat saya sendiri, ada lagu yang kita boleh dengar 30 tahun tapi masih sedap dia dengar. Masih boleh layan. Masih boleh ingat. Masih boleh ingat lirik, boleh ingat dia melodi. Betul. Okey, pitching dia naik tak naik apa semua kan. Betul. Orang kata memang cantik lah. Ada juga lagu yang kita boleh dengar selama 3 bulan je. Lepas tu kita pun tak ambil tahulah pasal lagu tu sedap tapi tak boleh nak masuk. Kebanyakan lagu yang kita boleh dengar 3 bulan tu sebab kualiti lah. Sebab kualiti dia cuma hit sekejap. Kualiti bersegi macam mana tu? Kualiti melodi tu. Melodi dan mungkin idea dia, lirik semua dan tak memberi manfaat, memberi faedah kepada pendengar semua. Tapi sebab ada viral, lagu dia viral lah sekejap. Kebanyakannya kalau nak fikir secara jujur, orang-orang budak-budak yang buat lagu-lagu sekarang ni, lagu raya ke apa ke, intro pun aku tak boleh nak hafal. Apakah lagi lagu dia sampai habis. Chorus dia, tapi lagu-lagu lama dulu, zaman-zaman Piramli ke, zaman-zaman Saloma apa semua kan. Jadi lagu dia, intro kita tahu, melodi awal kita tahu, verse kita tahu, chorus kita semua kita hafal. Sampai sekarang. Tapi lagu sekarang kita dengar dekat TikTok sekali, kat radio, kalau keluar radio ke, dengar sikit, tahu-tahu alamak contoh kan, tak tahu dah chorus kat mana. Betul tak? Bermakna benda tu kualiti dia tak mencapai ke tahap piawaian sebenar. Kan? Saya dulu ada dengar satu pakar dalam bidang dia lah. Tak sebut nama lah. Dia memang orang yang bagus kan. Dia pun cakap benda yang sama. Dia kata kualiti tak ke mana.
kita tak boleh hafal lagu-lagu sekarang kita dengar ni. Tak boleh hafal melodi sampai habis. Tapi lagu-lagu lama dulu kita boleh nyanyi daripada awal sampai ke akhir. Bermakna mentality generasi sekarang ni lebih cepat terpengaruh, cepat mendengar dan cepat terpengaruh yang meletup je. Lepas tu okeylah, tak apalah. Yang melekat di jiwa ni dia tak melekat pun. Tak melekat Tak melekat. itu dia. Tak melekat. Orang kata dah lupus macam mana pun orang tu, tetapi kalau kualiti tu cantik, Yes. memang Sampai bila-bila lah. bila kan? Macam lagu-lagu rock dulu kan. 90-an, lagu tu, lagu ini, Isabella lah. Ya betul. Berebut orang nak solo dia lah kan. Lagu-lagu semua sampai sekarang melekat. Okey, mana yang lagu-lagu yang contoh ada konsep-konsep yang hip hop, rap semua tu. Mana ada orang nak nyanyi sangat? Betul tak? Sekadar untuk dengar sambil lalu. Sambil-sambil lalu gitu je. Tapi kalau lagu rock zaman-zaman 80-an, 90-an dulu tengok sampai sekarang kan. Orang pasti nak nyanyi. Betul tak? Betul. Pasti viral, orang terima sebab melodi dia kuat. Arrangement dia kuat, lirik bagus, penyanyi pun bagus kan. Ada pakai autotune kan. Itu sebab bakat itu kita katakan bakat. Bakat yang asli dia dengan bakat yang sebelum jadi berbanding dengan bakat yang ikut zaman. Satu jiwa tu. Dulu dia nyanyi jiwa kan. Soul, dia ada soul menyanyi lagu tu kan. Sekarang tak ada. Dia fikir dia ada boleh main sikit gitar ke apa ke. Ada follower. Try lah kita buat single semua. Melompat jadi lah kan. Lepas 2 bulan hilang balik. Yang marah. Baik. Kita dah tahu tadi dah Datuk Netflix ni sebenarnya apa? Dan platform hiburan, adakah ini hanya platform untuk hiburan semata-mata? Atau ada misi lebih besar untuk industri kreatif Malaysia? Benda tu sebenarnya dah cerita 3-4 kali juga dah. Kita sebuah adalah satu ekosistem untuk kreatif industri kan. Sebab apa yang kita nak bagi tahu kat pasaran kat luar sana ni untuk pendengar-pendengar, penonton-penonton kan. Industri kreatif ni bukan sekadar industri yang biasa-biasa, dia punya purata pendapatan tahunan cecah bilion, bukannya 1-2 juta. Okay, bermakna tahunan tu memang besar. Bermakna dia bukannya satu industri yang orang boleh pandang macam alah nak pelekehkan kan, tak boleh pergi apa semua. Siapa cakap industri kreatif filem, konsert apa semua tak boleh pergi. Tengok statistik lah. Berapa bilion dia punya purata pendapatan setahun. Okay, di Malaysia, Indonesia semua. Kalau dah fikir dunia lagi ratusan bilion lah kan. Kita fikir kat sini, kat kita Malaysia, Indonesia dah lah. Bermakna benda tu tak mustahil. Kalau orang kata alamak benda ni tak boleh pergi ke apa, mesti boleh pergi. Kalau kena dengan cara dia memang boleh pergi. Saya yakin, kalau tak saya tak buat. Alright. Jadi trend dia sekarang ni orang kata ada ikut zaman. Zaman sekarang ni viral. Okay. Dan apakah Netflix ni dalam tempoh 5 tahun akan datang, orang masih akan sebut Netflix? Yakin tak? Pasti berlaku. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada umur, ada jodoh tu lagi, saya nak pastikan dalam 5 tahun akan datang, Netflix ni dah orang sebut. Di Asia. Tak dunia pun tak apa lah. Di Asia. Memang orang tahu benda ni dah wujud dan macam mana kewujudannya. Orang-orang awal tahulah kan. Yang besok contoh dia mungkin tahun depan orang akan nampak macam ni keadaan dia, best lah, tapi dia tak tahu macam mana kita nak membina foundation daripada awal. Macam mana kita kena kenat, kita kena naya dengan orang kan, apa semua kan. Tapi tak apalah, benda tu kita jalan je lah. Kita cuma terus berjalan, terus berusaha sampai jadi. Alright. Baik. Jadi sebagai founder. Sebagai founder, Datuk nak orang ingat Netflix sebagai platform ikut trend ataupun platform yang mencipta trend? Kita nak jadi orang yang mencipta trend. Bila kita cipta trend tu, kita buat yang terbaik, yang paling disukai ramai, yang paling bermanfaat untuk semua orang, baru orang akan ikut trend kita. Kita cipta trend dulu. Jadi trending ni dengan adanya platform Netflix, untuk siapa-siapa yang ada produk sebagai pemain industri, sama ada dia producer filem, pencipta lagu, penulis lirik, ada publishing, dan juga kepada yang ada content, yang buat dokumentari, apa saja. Kalau dia suka merakam, dia masak,
Termasuklah masak nasi goreng tisu. Boleh. Kan? Ya. Ha. Kalau ada follower dia minta. Dia minta. Tak ada masalah kan. Dia bersama dengan Netflix sebagai community, orang subscribe, dah ada masuk dah royalty-nya. Siapa dan apa saja pula. Betul. Ya, di situ akan timbulnya quality yang trend ni dicipta oleh Netflix. Ya. Masa tu untuk kalau semua. Masa tu kalau penyanyi nombor 1 lelaki Malaysia nak ada produk dia pun kita ambil. Bersama dengan kita kan. Bersama kita sebab apa? Sebab dia dah ada follower dia. Kan bila dia masukkan video klip dia ke tempat kita, orang akan subscribe. Ya, betul. Betul tak? Bermakna kita dah bekerjasama kan. Betul. Okey. Jadi bermakna kita masih tidak membelakangkan platform yang ada, apps yang sedia ada, juga ataupun perbadanan yang mengutip royalty yang sedia ada, masih lagi berjalan macam biasa, tapi ia bersama komuniti yang menambah baik. Lagi transparan lah. Transparan lah. Okey, itu dia. Jadi kepada semua yang ada produk, ada konten dan sebagainya, bersama Netflix. Bersama Netflix. Jadi setiap jenama ada cerita. Kan? Penceritaan jalan cerita dia daripada mula sampai ke akhirannya. Dan kita tak nak berakhir, kita nak dia terus saja. Jadi tapi tak semua orang sanggup. Tak semua orang sanggup cerita apa yang mereka lalui untuk sampai ke sana. Jadi hari ni kita belajar. Jadi macam Tok Ni tadi ada cerita daripada awal kan? Turun naik daripada sebagai seorang pemuzik, ahli muzik kan? Ahli nujum bukan ahli nujum, kita nak cari sesuatu. Kita bukan peramal. Kita buat trend. Cipta trend, betul kan? Jadi orang kata kita dah belajar di sebalik sebuah platform Netflix. Kan kita akan terus belajar. Kita akan terus mengadakan apa yang kita ceritakan berdasar daripada turun jatuh kehidupan. Betul. Okey. Jadi terima kasih kepada orang bangsa tadi, ada jiwa, ada rasa, ada pengorbanan, mesti ada keberanian. Terima kasih brother. Okey, dan terima kasih kepada saya ucapkan terima kasih kepada pengasas Netflix, Datin Rosdi, Radin Rosdi, ataupun kita kenali sebagai Datuk Rosdi Muhammad Syahir di Malaysia, dan saya panggil Tok D. Untuk semua kena kongsi kisah yang mungkin tak semua orang tahu, tapi bakal tahu. Jadi untuk Netflix, sila ceritakan sekali lagi, promote sikit tentang Netflix. Tentang Netflix. Yep. Jadi di dalam Netflix, jadilah orang yang terawal yang mengikuti kita punya ekosistem di dalam kreatif industri. Jangan sekadar kita nak jadi pemerhati, tak tahu apa-apa, tapi nak bercerita yang salah. Okey, bermakna kita kena duduk sama-sama cerita apa yang kita buat, apa kita punya roadmap kita, apa tujuan kita, ke mana kita nak pergi. Okey, bila foundation ni dah kuat, kita bersatu. Okey, jangan fikirkan benda-benda lain dulu, kita fikirkan asas dulu. Okey, besok kalau kita dah dapat hasilnya, barulah kita boleh kongsi sama-sama. Kalau contoh dia kita nak masuk sesuatu tempat tu, macam saya berterima kasih kepada semua kawan-kawan yang bersama saya sekarang bersama saya sekarang adalah 3-4 orang yang betul-betul nampak setia kan, nampak setia kawan tu ada kan, masih boleh bersama. Jadi kita tak nak Netflix ni bila orang masuk, bila benda dah ada, contoh dah ada bangunan 5 tingkat, dah ada kereta-kereta mewah, contohlah kan. Dah ada yang best-best lah. Kalau macam tu orang buta pun boleh. Betul tak? Orang pekak, orang bisu pun boleh jalan kan. Aku masuk Netflix sebab apa? Sebab semua dah ada. Yes. Sekarang ni kita lebih menghargai kepada orang-orang yang bersama kita daripada kita tengah merangkak. Berusaha sama-sama. Okey, kita ramai orang yang merangkak, tetapi tak semua yang merangkak tu akan follow kita sampai kita boleh berjalan. Ya, betul. Kadang-kadang dalam merangkak tu pun dia boleh tendang kita. Ya. Betul? Bila dia boleh berdiri, tendang lah. Bukan dia boleh berdiri, dia pun merangkak. Dia merangkak dengan kita. Tapi dia rasa kita merangkak ni macam tak best. Dia tak yakin. Bermakna dia akan left belakang. Kita faham. Dia mencari yang segera. Dia tak nak merangkak tu kan. Sama-sama. Itu tak betul. Itu bukan berkat Netflix. Tetapi apa kena, contoh dia kena fikir juga, kalau kita nak jadi macam tu,
kita nak masuk satu tempat orang yang dah establish apa semua, tapi kena ingat orang tu terima kita ke tak? Ya. Belum pasti lagi orang tu terima kita. Betul tak? Yep. Apakah lagi nak jadi orang-orang yang penting dalam sesuatu platform tu? Contoh ada you pergi ke satu stesen TV yang besar, tiba-tiba you nak masuk sana sebagai CEO. Oh, tak boleh. Boleh ke? Mana boleh. Tak boleh. Jadi kalau you buat sama-sama dengan dia dulu, awal dia, daripada pacak tiang, pacak antena, InsyaAllah you akan duduk ke tempat tu. Betul tak? Okey, itulah Netflix yang Netflix buat sekarang. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Tony. Ya, panjang lebar kan? Panjang. Oh, tu dia. Apa pun terima kasih juga kepada yang menonton ni. Terima kasih bersama kami di Nada dan Nostalgia. Dan kalau hari ini kita berkisahkan tentang di dalam aplikasi Netflix. Kan? Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Dan kita akan bawakan lagi tetamu-tetamu yang hebat-hebat. Mereka berkenaan legend. Dan kepada mereka yang masih aktif, kan? Kita akan bawa bersama untuk anda semua dalam podcast yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Dan jangan lupa untuk komen juga. Kita kalau komen, apa juga ada komen, kami terima. Kontroversi itu penting. Ya, penting. Hujan itu bagus, kan? Naikkan itu terbaik. Okey, baiklah. Dan jumpa lagi episod akan datang. Saya DJ KZ. Assalamualaikum untuk semua. Bye bye.